mana satu platform yang boleh dipasarkan produknya secara berjamaah lah istilahnya, secara kumpulan. Masing-masing mempunyai idea masing-masing, platform masing-masing, boleh memilih. Jadi artinya masuk ke kesatuan one stop center. Anak muda one stop center untuk usahawan berbincang. Kenapa memilih lokasi Putrajaya? Sebab dia bertengah-tengah di Semenanjung Malaysia, kemudahan. Orang nak datang KL, nak datang Putrajaya, jadi just singgahlah ke kita punya office bersama. Dan kiranya nanti ada siapa-siapa nak cerita produk dia, apa servis dia, dia boleh main bawa customer dia ke sini terus tanpa melalui kita pun. Inilah pejabat dia juga sama. Pejabat bersama, office bersama, showroom bersama. Itu. Setiap orang yang masuk kat sini, yang jual tu ada dikenakan fee tak? Okey, itu soalan penting. Sekarang ni kita tak mau kenakan yuran. Sebab kadang-kadang yuran dah bayar, itu sana bayar yuran, sini yuran, akhirnya tak jadi kerja, tak jadi apa-apa. Tak dapat benefit apa-apa pun. Jadi nak tu belum kira minyak, tol lagi semua tu. Masa. Sebab kita tak mau membuang masa lah kan, dalam keadaan kita nak menyatukan semula ni ekonomi kita ni supaya sama-sama bangkit lah untuk mempromosikan di bidang. Dan kita pula lebih kepada minat kepada usahawan agrotani sebenarnya. Sebab untuk masa depan kita perlukan agrotani ataupun agroternak lah. Jadi itu siapa-siapa yang ada bidang itu, investor ke ataupun tanah dan sebagainya, jadi kita sangat mengalu-alukan untuk usahawan-usahawan kita mengusahakan bidang ternakan. Dan kita pun ada pengalaman. Cik Wan sendiri akan cerita juga pengalaman di bidang agrotani, agroternak dan lain-lain lah, agriculture dan sebagainya. Jadi maksudnya bukan seseorang, dua orang saja, siapa saja bentuk bisnes boleh bersama dengan kita. Okey, tadi Ustaz cakap ada mengatakan bahawa dia tidak mengenakan yuran. So of course office ni bukan free of charge. Betul. Cost of office ni saya tahu harga RM3,000. Okey, untuk contoh. Okey. Sure. Soalan yang baik. Masuk kat sini tu free. Okey. Masing-masing usahawan yang meletakkan produk, dia tak payah bayar sewa kedai. Dia cuma kita ambil commission. Dia bagi kat kita berapa persen, 10% contoh. Lain tu dia ambil lah. Dia kira lah setiap bulan berapa kos dia tolakkan kita. Istilah kita sebagai macam ejen lah. Sediakan tempat je lah. Tempat kita sediakan, tempat training kita sediakan, kemudahan kita sediakan. Ini produk tu tak jual. Okey, promotion dia ialah masing-masing kita berperan membantu bersama-sama tim untuk media. Sekarang ni dalam semua perkara yang paling penting ialah promotion, media. Media yang paling ringkas apa yang orang suka sekarang ni, yang boleh laju. Kan orang boleh berbaris panjang, tak komplain. Makanan contoh. Jadi kita bagilah media berkait dengan makanan cerita. Macam mana orang lain boleh berjaya di bidang makanan, kita pun nak juga usahawan-usahawan lain tak tahu macam mana nak buat. Kita cari tiktokers mana yang paling top, yang boleh bincang sikit dia punya yuran dia. Itu saja. Kan? Media tu siapa yang bayar? Pihak okey. Ataupun owner tu bayar? Owner boleh bayar. Kami kita sebagai consultant bisnes ni, kita ada consultant nanti yang akan cadangkan bisnes ni, produk ini, servis ini apa yang terbaik, media mana, pasaran di mana. Jadi maksudnya one stop center untuk membincangkan bagaimana usahawan boleh menggerakkan, boleh berdaya maju dan tidak tertipu dan tidak terkena dengan skema. Dan diberi juga